cerah. Tu aku sebab cahaya ilahi kan yang membantu aku. Aku menggunakan cahaya ilahi. Tak pakai cahaya lampu buatan manusia ni. Tapi terang sangat. Dia sebab aku buka pintu, aku buka tingkap belah sini. Dia nampak cerah sangat. Anggun. Oh, aku bukan orang sana. Nanti aku buang tak. Itu pun aku dah tutup bulu langsir sikit. Sebab aku kan Tuhan sayang aku. Dia bagi aku cerah, putih dalam kamera. Tapi macam cerah sangat. Dia macam kalau gelap sikit okey lah. Aku dah cuba tutup dah. Tutup habis dah. Tapi terang lagi. Dia nak suruh korang nampak muka aku hari ni. Purple je. Sebab baju ni warna purple. Dia tak nampak purple sangat kan. Aku pakai warna purple. Tak aku warna pink pula. Nak warna hitam. Tindik lidah ke? Tindik core. Tebal lah. Boleh tahan lah. Tadi kita tengok. Oh, beli tak? Mau nak ikan duri. Oh, pokok berapa? 2. Kenduri. Kenduri apa aku tahu. Tapi kenduri. Dah kata kenduri, aku pakai je lah baju ni. Kenduri apa aku tak tahu. Scarf aku nampak macam ni kan. Dia macam, kalau tahu pakai tudung, pakai scarf ni dia jadi kembang. Jadi kembang. Mat tu. Saya ikut makan fi. Mana boleh orang tak ajak. Orang ajak je boleh pergi. Macam mak-mak. Macam mak-mak ke? Ya, nampak macam mak-mak kan? Saya kembang tu biasa. Maksudnya tudung aku je yang kembang. Dia dah okey sikit, aku tak lagi kembang. Sebab scarf aku tak menjadi agaknya. Silau. Babe buat kata Apa masuk lah. Aku pakai purple sekali 2 kali je. Sebab aku rasa macam gelap kalau pakai warna ni. Sampai lambat siap. Kau tahu aku bangun kau berapa? Pukul 10. Aku siap pukul 10. Aku siap semua pukul 11.30 dekat pukul 12. Aku siap make up. Belum siap pakai tudung semua tak. Tak lah okey sangat. Pada dalam kereta memang pula lah kau ni. Apa lah mak kau ni bagi kau makan kecil-kecil dah besar ni macam bengap ni macam. Mak kau bagi kau makan apa? Anjing. 2 jam. Sebab aku terlupa bubur ni cerita merah sangat. Macam itu. Ni tak nampak sebab dia cerah kan. Kalau nampak tu. Kalau gelap sikit nampak merah kan. Sebab dia cerah.
Ada mix ke? Tak ada. Kasau. Dah dia tu yang biadab. Dia tu biadab sangat komennya. Biadab sangat. Orang baik-baik dia nak biadab pula. Bila orang cakap balik kasar. Itulah manusia. Itulah Melayu. Nampak orang buat kat dia, kita nampak orang dia buat kat orang macam mana. Beraya ke tak? Kata tak ada. Kalau ada, kucing dah tangkap. Bila nak kata berdua dengan lelaki, sekejap lagi aku naik berdua dengan lelaki. Sekejap lagi tidur berdua dengan lelaki kan. Malam tadi aku tidur berdua dengan lelaki. Allah, takut betul. Sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya tak ada apa-apa kan. Sebaik kita letak bantal dekat tengah-tengah. Kita letak patung kecil tu kat tengah-tengah. Masih baik. Tak ada apa-apa kan. Kalau tak habis. Kelakar. Padahal mana yang suka. Alah, mana kau tahu aku punya hati. Kau boleh baca hati orang. Kau boleh baca hati orang Kau boleh jadi promo. Tak terang sangat lah. Di kenduri. Tisu tak ada, aku nak lah air mata aku. Dia terlalu kelakar lah komen dia. Dia main berbual. Ayolah buat tak, aku nak keluar je. Dia pergi ke belum? Dia kata, aku nak ikan duri. Kenduri apa aku tak tahu. Ada kenduri. Aku tak tahu. Keluar berdua dengan lelaki ke? Ya, berdua. Orang tak tahu berdua kita buat apa kan. Kalau bertiga susah sikit. Berdua je lah. Alamak, tertarik. Sekejap. Terima kasih tau. Kau ni ada buat makan ke? Ada. Nak ikut? Tak boleh. Sebab bukan rumah aku. Tinta gelap. Gelap sangat. Kau buat macam gini pun tak nampak dalam. Kau pakai lampu ke apa memang tak nampak dalam. Walaupun daripada dalam kita buka lampu, orang luar takkan nampak kita. Tengah mana-mana. Terima kasih ya Asai. Kau ni saja nak kuih rahsia Nasib baik komen dia ni TikTok ni. Tak payahlah bagi tahu dia. Alif. Dia tak tahu. Biar je dia tak tahu. Biar je dia bodoh. Gurau-gurau jangan marah. Tak ada. Maju asal. Awak ada betul. Oh tiba. Takut. Takut. Baju ni sebelah bahu dia naik, sebelah bahu dia turun. Sebab dia punya tak tahu lah. Baju ni besar ke aku yang besar ke aku tak tahu lah. Dapat kena berdua. Tak berdua pun, ramai-ramai. Dari mana aku tak tahu. Aku memang tak tahu. Lagi kurus. Saya tak diberitahu. Kurus ke gemuk?
Memanglah dia handsome. Tak macam kau. Kau dah tak handsome. Bengap pula. Hai. Panas. Duduk dalam bilik ni pula tak ada cahaya. Handsome tak macam Cina. Gurau. Tak, gurau kau ni macam melampau. Dia tak boleh dibuat gurau kalau melampau sangat. Dia tak boleh dikira bergurau. Ya? Cuba gurau dengan makcik-makcik. Macam mana pergi dia? Mau kau? Kau lebar kat situ. Hai. Tak apa kau lah. Terang kan? Kalau aku tutup tingkat dapur rasanya okey kot. Sekejap. Gelap sangat. Gelap sangat pula. Dia masih boleh tipu. Tak. Sebab mata kau sepet. Gelap tak? Gelap sangat tak? Tak lah. Tak lah. Awak mak. Hai. Waalaikumsalam. Aku orang Johor. Hantar ke bulan. Bulan tak ada, matahari ada lah. Nak kena hantar matahari. Aku tak makan lagi. Semalam aku beli, aku tak makan. Kau tahu aku nak makan kan? Aku tak makan. Kenapa nak nangis? Tiba. Mana ada? Mana ada orang nangis sebelah mata? Untuk gatal. Gelap sangat tak? Gemuk lah. Betul tak dah ke bulan 5 minit je. Tak tobat aku hantar terus. Sekarang orang cerita. Cerita tengok orang. Kau orang nak cerita. Gelap tak? Awak dapat gelap pula. Panas ya? Tengok
bayi rumah. Tak, aku tak terima tetamu. Tak terima seorang pun. Asal kena pakai cahaya mata lah. Aduh. Aku tak nak pakai cahaya mata. Dah elok-elok ni. Tengok mata aku dah berair. Mira mana? Takkanlah aku nak bawa pergi sini. Barai tengah jalan. Kau ingat dekat ke? Ha? Hai. Tak ada dah. Rabun. Aku silau. Buat aku mata pedih. Hello. Fokuslah satu tempat bersama balik. Tak payah sini ada dah. Tudung sopan lah sekarang. Aku nak bagi kenduri. Terang aku nak ngangkat ikat leher. Ikat leher. Memang macam pakcik-pakcik. Terima kasih. Hai. Kau aku ikat leher kan? Aku je topi utama, tak aku tahu. Kau tahu macam pakcik-pakcik. Kau masih pakcik-pakcik. Engkau sendiri pun bergosip ke orang. Engkau yang muda, engkau yang lelaki ni bergosip. Apa lagi orang lain? Aku bagi makan dekat pinggan Muhammad pun orang macam gitu. Padahal aku tak makan benda tu, biarlah aku nak bagi. Macam mana belum gerak? Apa benda? Apa benda Apa? Apa benda? Blok kau? Ada apa? Aku tak tahu. Kenduri apa? Yang aku tahu kenduri rumah. Kenapa kabur? Kau panas kot. Kenapa aku panas? Nak pakai handphone ni tapi bateri tak ada nanti. Tak panas sangat. Dia sebab dia macam belakang dia ni macam apa, plastik lah. Entahlah. Sebab dia tak ada rasa panas. Kaburnya. Hitamnya. Kabur lah. Okay. Coklat. Jadi kabur kamera. Bahang sampai masuk dalam rumah weh. Aku nak duduk aircon lah. Bye. Dek. Aku panas lah. Duduk. Dan sejuk lah pun. Pun lah kena baca kat aku. Macam cakap apa, bukan macam makcik, budak muda. Budak muda masa pergi kenduri hari apa? Aku pergi kenduri hari tu. Minggu lepas lah yang aku pergi kenduri tu. Yang aku pakai baju warna kelabu pink tu. Dia macam gitulah kot kan. Lepas tu adik-adik dia ke apa, pandang, aku pandang balik. Lepas tu dia tanya orang yang depan dia kenapa. Sebab dia nampak aku pandang kot. Waktu tu aku tengah macam ni, aku ambil makan aku bagi mamak aku, bagi Muhammad. Bukannya aku yang bagi sahaja-sahaja. Muhammad yang suruh taruh sebab aku tak makan. Bukan macam dia makan semua benda. Semua benda dia makan.
Jangan tengok dia. Aku tengoklah dia supaya dia macam kantoi lah cerita. Baru nak bergosip. Sebab yang aku duduk memang belah sini. Tak ada orang dah belah aku sini, tak ada orang dah. Memang kita kat sini. Dia belah sini. Dia nak tengok siapa lagi kalau pandang belakang. Aku je dekat belakang. Kalau ada orang lain tak apa lagi. Macam mungkin orang lain. Jahatlah manusia. Tak ada. Ya aku panas lah. Aku nak lah aku rasa. Ada kenduri. Rumah. Aku rasa nak duduk dalam bilik ni. Kat sini tak ada aircon. Kalau kita tutup sini boleh taruh aircon. Aku boleh buka aircon. Tak boleh. Bawa. Tak payah. Ya aku je. Aku je yang panas. Kat luar tak ada aircon. Sebab pintu ni je tak ada pintu. Dekat ruang ni tak ada pintu. Makasih ya. Adik raya. Boleh? Mana duit raya? Dah. Kau dah. Kau tengok macam tu. Sebab aku nampak satu nama ni, tapi aku tengah ingat nama dia siapa. Ni dapat Mak Jo ni dapat duit raya paling banyak ni. Dah lah tak jumpa. Lepas tu dapat duit raya banyak pula. Nampak tak relax mana. Panas. Panas sangat-sangat. Miau. Ni miau. Nanti jumpa. Tiba. Tapi mamak kejut. Macam mana? Kau jumpa mamak je lah. Bagi duit raya. Raya dah habis dah. Dah habis. Tunggu tahun depan lah. Tengok kau. Mak dia tengok je panggil-panggil. Ingat anak dia nak datang. Mana? Barang ada. Aku lagi duit ayah. Aku nak pergi keluar. Panggil Miau. Tu mak dia tengah panggil. Suara mak dia macam garau sikit. Mak dia dah mimpi kot.
Hai. Dia sambung tidur. Tu, kat depan TV. Dia buka TV, dia sambung tidur. Mak dia. Bapak dia tak tahu siapa. Aku tak tahu bapak dia siapa. Kejut. Sekejap lagi. Sikit lagi. Kami tidur lambat malam tadi. Kami makan. Aku tak makan. Dia je makan. Dia makan. Sebab satu hari tak makan. Dia kerja satu hari daripada pagi sampai ke malam. Tak makan. Tak ada masa nak makan. Lepas tu balik rumah. Pukul berapa malam tadi balik? Pukul 3 lah. Pukul 3 baru makan. Kesian. Aku tak kesian pun. Sekarang aku sama bapak dia. Korang lah. Memang rasa panas ke? Sebab nak cendol. Kerja keras. Dan memang kerja macam itu. Macam mana? Kerja dia tak kerja teruk pun. Orang yang kerja. Oh. Wow, makasih. Dia tak kerja pun. Dia kerja jam apa gerak? Mungkin pukul 2. Assalamualaikum. Salam. Cendol satu. Aku nak cendol lah. Cendol tak sedap. Kalau cendol aku minum air dia je. Ada lagi ya. Baca konkret. Baca konkret apa ni? Tak adalah. Dia kerja ni. Sekejap. Dia kerja ni. Ni kerja ni. Yang dekat tepi jalan tu, yang orang bawa mangga tu. Mangga sedap. Sedap. Mangga. Tapi aku tak suka mangga. Aku suka tambikai. Dia kerjakan bodoh. Lepas tu harum manis, tak tahu. Aku pernah minum, sedap. Yang pakai macam mata hitam. Tapi kesian kan? Terkenal. Tergoda. Kesian, aku tengok diorang kesian. Tapi diorang kerja kan. Aku tak tahu lah ni tahun yang ke berapa puluh tahun aku tak pergi kat sana nampak tak aku marah? Jangan. Panas luar ni. Haba luar tu dah menyerap kat badan aku. Kau jangan. Ni silap cakap sikit je. Kau jangan. Macam tak marah. Nanti TikTok marah aku balik. Kenduri. Nanti TikTok marah aku balik kalau aku marah korang. Selalu dah macam tu. Padahal korang yang buat aku. Lepas tu aku buat balik. TikTok marah aku pula. Bahaya. Mandi air bata. Tak ada. Aku rasa nak muntah lah. Saya satu lagi. Tak apalah. Tak muat nanti. Tak tahu kat mana tak tahu. Taruh dalam rumah ni. Aku lapar.
Aku daripada malam tadi kan, sebelum tidur pukul berapa aku nak tidur malam tadi. Lepas tu lapar, lepas tu aku tak nak makan. Sebab korang kata aku gemuk. Malam tadi semua kata aku gemuk. Jadi aku tak makan lah. Aku biar je. Aku biar je, aku lapar. Aku tak makan. Nggak ada rezeki. Ni rezeki ni, apa ni? Air. Rezeki pakai baju cantik-cantik. Rezeki lah. Semua rezeki. Dapat marangkau orang semua pun rezeki. Dia nak pancing Mamat. Pancing apa ya? Pancing apa pula? Pancing apa pula ya? Walid. Walid. Hai. Awal sebab aku siap awal lah. Nanti aku siap lambat pula. Hari tu aku make up dalam kereta. Nasib baik okey. Pertama kali aku make up dalam kereta. Tapi kening aku buat dekat rumah lah. Takut cengeng-cengeng kening aku. Buat macam ni, kening aku. Lari kuat. Apa ni? Apa kau ni Walid? Aku tak faham lah. Kau kata apa? Tak balik, duduk sini. Duduk sini je. Nampak scarf aku terlebih lah. Ada lagi aja tak. Sebab hujung bulan. Tapi jauh. Mamat kata jauh. Aku bagi tahu dia dah. Dia kata jauh. Dia pun tak tahu ada kerja ke tak ada kerja. Takut waktu tu dia kerja. Kalau dia cuti okey lah. Tapi jauh. Macam ada manis. Terima kasih. Nak keluar lah lagi pukul 2. Mamat. Pukul 2:30. 2:30. Ada jadi dah Walid. Bawa aircon. Buka kat sini. Tutup pintu ni. Tapi besar nak tutup. Setengah raya ke? Aku nak macam tu. Nak kejut orang baru pukul berapa. Aku cakap dah pukul 2:30. Macam tu lah. Nak kejut. Dia macam macam gitu. Macam 2:30. Nabil tayar light lah. Tak apa. Tak payah. Penat je. Terima kasih.
Nampak gemuk lah kan? Bodoh lah. Oi. Suka tengok. Berat naik. Tak tahu berat sekarang berapa. Lepas-lepas raya ni kan. Tak tahu pula. Hari tu naik sangat. Nampak tak ni gemuk ni? Aku tak suka budak Lani lah. Aku nampak gemuk kat sini. Raya Cina. Bukan, itu cerita 50 mungkin lah. Sebab hari tu dah 49 kan. Kalau tak makan 48. Kalau makan 49. Jadi aku rasa ni dah 50 dah. Tapi aku boleh pakai size S. Ni size S. Ni XS. Tapi XS dia besar. Banyak kat berat. Banyak main handphone, nanti naik balik. Takut. 就是这个姓武的马东啊！ Bukan masalah aku kecil. Masalah baju ni yang salah. XS mana ada besar ni? Kalau XS aku pakai, dia memang betul-betul tak ada ruang ni. Ni tak ada ruang macam gini. Ni tak ada ruang ni. Ini dah ketat. Itu baru betul XS. Ini bukan XS ni, macam S dah. Ni kat sini besar ni. Nampak tu? Masih ada ruang. Kalau XS tak ada ruang. Tapi aku tak pakai SS dah. Aku tak beli SS dah. Aku akan beli S. Sebab aku dah gemuk. Lemak lah. Tu lemak si Jo tu. Dia dah kurus, aku gemuk. Tapi cantik lah. Tak panas kalau tadi aku nak pakai baju lain. Tapi aku rasa baju tu aku takut sama dengan orang. Sebab aku baru beli. Lain muka makeup. Nampak tua Kalau baju aku baru beli memang aku tak pakai. Aku akan pakai baju yang aku beli. Nanti berapa bulan baru aku pakai. Macam gitu. Sebab aku tak nak nampak orang rumah. Aku tak nak nampak sama dengan orang. Walaupun orang tak pakai ke, tapi tak nak sama. Tak nak awam. Berapa banyak dah baju aku ada tu. Aku tak pakai. Dia pakai baju lama dulu. Macam jodoh saya. Aku tak tahu lah mana satu jodoh kau. Aku seorang je dekat sini. Mungkin kau akan nampak orang lain kat belakang ni. Ada orang lain? Tak ada kan? Boleh jual? Tak, aku tak akan jual. Sebab aku boleh pakai lagi. Cik Pia tu adik aku. Adik aku Pia. Gelap sangat tak? Nak aku buka sikit lagi tak? Aku buka tingkap sikit lagi. Ada, dia tidur kat depan TV. Dari mana tak tahu. Buka sikit. Okey dah. Okey ke buka sikit? Dah mendung ke? Tak. Nak ada aircon. Hai. Nanti aku pasang aircon lah. Pasang aircon kat sini. Buka separuh. Sekejap. Finish. Hai.
Ada kedai balik. Nampak. Saya lama bilang. Ya Allah. Tak payahlah. Sebaiklah TikTok tak bagi kau. Orang nampak komen kau. Apa ada? Tak ada. Tak ada. Ya. Memang aku mau ikan duri, ya. Sopan. Tapi aku tak sopan. Terima kasih. Sama-sama. Balik. Terima kasih. Nampak. Tak nampak. Tak nampak lah. Mana? ，Boleh makan. Android Ayu. Tak. Ayu. Ha. Aku sentiasa Ayu. Walaupun aku ke Ayu. Kenapa TikTok buat macam ni Bola-bola api. Macam ni ke? Macam itu ke? Ke lagu? Kita buat. Biarlah. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Walid. Nanti mamak marah. Walid. Walid. Mana tu Walid? Nak mana Walid? Walid. Tak nampak. Aduh. Kenapa kasih mata ni? Seri muka. Tahu semenjak aku tukar pencuci muka. Tak lagu tau. Semenjak aku ada filter baru. Apa tu? Apa tu? Terima kasih. Kau nampak ke? Aku tak nampak dah. Aku nampak macam kabur-kabur. Hai. Terima kasih. Jelas. Terima kasih tau. Jangan masuk. Terima kasih. HD. Terima kasih. Jangan masuk tau yang ada gambar katak tu. Aku tertekan. Okey.
不需要通过专业大小薇， Nanti termasuk ke aku gelabah. 烧毁都是喜忧，杀人不需要什么理由。 Kabur dah, makin kabur lah. 要是 Janganlah kabur-kabur. Aku rasa apa nama? Handphone ni kena pakai cahaya mata supaya dia tak kabur. Kita cuba. 一直生下来，要 Belah sini. 也并不是从想着做很多， Tak kabur kan? 但无论 Tapi aku tak boleh pakaikan dia sebab ada ni. 或许 Biar aku yang pakai. 听到我口语起来， Nanti ambil makeup. 需要同时 Ke mata aku yang kabur? 维持一些。 Mata aku kabur ke? Handphone kabur. 在没抓到小薇之 Nanti makeup aku habis lah kalau pakai. 前，小薇的恩人如今躺在床上都要死了，他一定想办法救人。 So 这只是你的猜测， Payahlah 事实上， Nanti makeup aku habis lah. Aku pakai setting spray. 目标是一般的，另外都是有的。 Kalau dah balik nanti aku boleh pakai. Kalau baru nak pergi ni 他想的非常 tak apalah. 这样，就算死了， Panasnya. 我也能家。我们是擅自走完事，不要问话。 Nak pergi kenduri. 我怎知你是不真的是什么？小强，爸爸，这个事情就看一下。 Kat mana aku tahu? Hari tu aku dah tengok tapi aku tak tengok ni. Aku tengok tari je. Aku tak tengok apa benda kenduri apa dekat mana. Boleh pasal ikan. Ha tu lah. Tapi kat pintu sini tak ada. Tak ada pintu. Kesalam. Teh sibuk lah yang komen tu tak payah sibuk. Ni tengok mak kau punya. Ha? Ha. Sibuk je. Ni tak nak dekat perut aku ni besar. Ini kat perut aku lah. Ini baju. Betul-betul. Baju. Baju ni yang besar. Tak tahulah. 为什么恨我？ Apa? Tu yang tadi ada orang komen. Tapi korang tak nampak komen dia. 是小薇， Dia miang. 小薇， Tak tahu dia pegang bulu ke apa ke. Tak tahulah. Miang eh. 就是 Apa nama dia? Nama dia titik-titik-titik. Titik-titik-titik. Dot-dot-dot. 今天还可以是这条件，但手术自动生效， Dot-dot-dot. Dot-dot-dot. 或者每做某件事情都能触发自我明白，哎呦， Apakah nama orang tu? Orang miang. 还想不相信和你的死 Dekat mana kat rumah? 你和我也想 Bersalam. 自然要怎么样？ Ada tas baru. Tas apa? 但是手中 Aku tak ada tas lah. Aku ni biasa-biasa. Aku tak ada apa-apa. Waalaikumsalam. Sihat. Tapi aku lapar. Nak kena tak nak. Nak kuah. Nak kuah. Takkan kat rumah aku pakai baju kurung. Memang tak lah mana-mana. Tak boleh tidur. 咋了？这一集看起来像是月下，而且还有出现光感，刚才的是人性，现在变成残忍。 Mix. Nak apa? 是进测试， Nak
nak ambil 虽然这个思想该有所收敛，但我一下子缩小。 Mamak. Tak sikit. Mengantuk. Makasih. Mat. Mat. Nak kira ke? Tak kot. Yang kira hitam manis. Tak nak. Aku nak yang tinggi 250. Aku nak kawan dengan orang tu. Nenek kereta tu kan? 他是专程非常的。 Ada? Kalau kosong. Buat nak 2. Aku nak 250. Mat. Apa? 有时光法是设计了结界， Kereta dua lebih. 是不是可以防止外怪生物？ Tak naik lift. Nak naik lift gimana? Naik tangga je lah. kena jangkung. Boleh je. Wow. Apa? Ikan Ikan duri. 有时候，我动生病。 Dah panas balik. Takut dia nak bangun lambung. Ya Allah, tak baik. Nampak slim. Aku dah kata aku memang kurus. Cuma orang je kata aku gemuk. Alamak, dah terang balik. Tinggi sangat. Mana ada tinggi orang macam tu. Rumah kan tinggi. Minta masih kurus. Wajar. 和杀人，人与小姐说，Makan apa? Hari ni aku baru nak pergi beli barang dapur. Banyak sikit. Tak apalah. Mak kat dagu, nampak ke? Tak nak nampak elok je. 下火车， Belum pergi lagi, baru nak pergi. 2:30. Jangan masuk. Aku dah tekan. Siapa aku tekan? Aku tak tahulah siapa. Jangan masuk Aku dah tekan. Oh, bunyi kuat. Hai. Terang sangat lah. Pintu terbuka. Oh, aku nampak gemuk lah. Tangan aku gemuk lah. Sadar. Gemuk lah. Tengok ni. Wajar. Ni kalau sekali libas kau je. Nak peranting lah. Tak baik lah. Aku benci kau. Pakai je lah baju apa-apa. Tak payah pakai, tak apa. Tak boleh bina badan. Aku angkat ni. Aku angkat berat tu. Makasih.
Aku belum keluar lagi. Oi. Sadar. Boleh aku angkat semua orang yang ada kat sini. Aku hemban. Sekejap. Jahatlah kau. Satu hari tak kutuk orang tak boleh Ha? Sakit-sakit badan kau. Ha? Kau kutuk. Berapa jam pula aku nak pergi sana? Hai kau ni sepak bapak kau lagi. Ha? Aku tak ada moderator. Semalam aku rasa moderator aku lagi satu tu yang jarang-jarang masuk tu dia mute yang lagi seorang tu. Apa tak nama dia? Aku lupa nama dia. Yang semalam apa nama dia? Kan tiba-tiba 2 orang tu senyap kan, 3 orang senyap tiba-tiba. Lepas tu dia chat. Lepas live tu baru aku tengok chat dia. Dia kata dia kena mute. Taklah. Tak apa. Aku nak end dah. Lain kali. Ciao. Nak end dah aku nak siap-siap. Orang dah datang dah.
Ayah Aisyah dah datang. Jambu. Jangan nanti si kucing tu salah faham kalau kata aku jambu. Nanti dia ingat jambu yang kerja kat laut tu. Monyet-monyet. Bye monyet. Tak nak tahu. Okeylah. Bye. Terima kasih.